sesungguhnya bersama kita melafazkan kesyukuran atas sifat-sifat kebesaran pada pagi yang penuh keberkatan, dapat kita bersama-sama hadir untuk menjaya dan memeriahkan majlis perasmian Hari Terbuka UC Tati bagi tahun 2025, serta mengadu-adukan kehadiran dan kunjungan pemimpin tertinggi negeri yang amat berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, ke Dewan Chancellor Universiti College Tati, ke Maman Terengganu. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk yang amat berhormat Datuk Seri. Dengan penuh harapan dan tulus hati agar dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami semua, seterusnya memberkati dan merestui majlis yang diadakan ini. Hari ini kita akan menyaksikan pelancaran 3 inisiatif utama. Yang pertama ialah pelancaran Beasiswa Terengganu Sejahtera dengan kerjasama Yayasan Terengganu. Yang kedua ialah pengenalan rasmi maskot baru UC Tati. Dan yang ketiga adalah pemeterian strategik bersama rakan-rakan industri dan akademia. Kita juga akan memperkenalkan maskot baru UC Tati. Hai, saya Leo. Selamat datang ke UC Tati. Seterusnya kita akan menyaksikan pemeterian 8 perjanjian kerjasama strategik, 2 memorandum perjanjian dengan pertamanya Cyber Security Malaysia CSM dan juga Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta atau STTW dari Solo, Indonesia. 6 lagi memorandum persefahaman atau MOU adalah dengan pertama Bank Islam, kedua YPU Yayasan Pembangunan Usahawan, ketiga Dream Edge Sendirian Berhad, keempat Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau UNISHAMS, kelima DH Borneo Training Services Sendirian Berhad, dan yang keenam Hal Fintech Sendirian Berhad. Kerjasama ini akan memberikan pelajar UC Tati akses kepada pelbagai latihan industri, bimbingan profesional, penyelidikan dan pemindahan teknologi. Ini juga akan memperkukuhkan hubungan UC Tati dengan industri, memastikan kurikulum dan pembelajaran di UC Tati sentiasa relevan dengan keperluan pasaran kerja khususnya daripada industri. InsyaAllah sama-sama kita mendapat the mutual benefits of MOA or MOU, dan insyaAllah kita akan explore lagi lah. Inilah cabaran. Sebab pada saya, marilah AI setinggi mana pun the intelligence of AI di masa hadapan, ianya tidak mampu untuk menukar fungsi manusia. Kerana yang bertugas, bertanggungjawab menjadi khilafah atas dunia ini, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, adalah manusia. Bukan Allah Ta'ala tak sebut the brain of human ataupun kecerdikan manusia, tetapi adalah manusia. Tidak dapat tidak, manusialah yang kena kontrol AI. Jangan sampai AI itu kontrol manusia. Dan this is the balance of thing yang perlu ada di kalangan kita yang berada di universiti dan berada di luar. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Terbuka Universiti Tati pada hari ini. Moga-moga mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis berakamkan ucapan sekali lagi terima kasih sebagai gimmick perasmian pelancaran beasiswa Terengganu Sejahtera. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima-penerima beasiswa sejahtera Terengganu Sejahtera sebentar tadi.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih